Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hawa Nomaira binti Rosdi dari kru TV PSS Raudatul Ilmi. Sekarang saya berada di perkarangan sekolah SK Batu Balai. Pada hari ini saya ingin menunjukkan sana sekolah SK Batu Balai. Jom kita saksikan. Pada setiap hari Rabu, aktiviti-aktiviti kokurikulum akan dilakukan. Mari kita lihat aktiviti apa yang mereka lakukan. Saya di Ibu Pejabat SK Batu Balai untuk menemu ramah guru besar SK Batu Balai iaitu Encik Mazlan bin Encik Kok. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hawa Nomaira binti Rosdi dari kru TV PSS Raudatul Ilmi. Pada hari ini saya bersama dengan guru besar SK Batu Balai iaitu Encik Mazlan bin Encik Kok. Kami ingin bertanyakan satu soalan. Apakah harapan guru besar terhadap kru TV PSS Raudatul Ilmi? Saya berharap bidang penyiaran di sekolah ini memberi pengalaman baharu kepada semua kru dan juga murid-murid lain. Bidang penyiaran di sekolah ini akan memberi info-info yang berguna kepada masyarakat mengenai apa yang berlaku di sekolah. Dan saya harap melalui TV PSS ini, saluran maklumat mengenai pendidikan tepat kepada sasarannya. Terima kasih kerana memberi harapan yang baik terhadap kru kami. Kami akan berusaha sebaik mungkin. Sekian, itu sahaja.